Okey, Assalamualaikum. Saya Rian Iskandar dari Grup 5. So, saya punya part adalah pada sumbangan Mesopotamia, dan segmen 3 analisis perbandingan antara tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia. So, first, kita tengok dekat sumbangan Mesopotamia. Yang pertama, sistem penulisan kuniform. Kalau kita tahu, tulisan ni antara yang pertama di dunia yang diperkenalkan pada tahun 3200 sebelum Masihi. Untuk apa? Untuk merekod transaksi dan undang-undang. Sebagai contoh, Kod Hammurabi, iaitu undang-undang pertama yang ditulis di dunia, dan Epik Gilgamesh, iaitu epik kesusasteraan tertua di dunia. So, yang kedua adalah sumbangannya pertanian yang terancang, iaitu di mana mereka telah membuat sistem pengairan seperti terusan, empangan, tangki air. Untuk apa? Untuk kawal banjir dan siram tanaman. Antara yang ditanam adalah barley, gandum dan tamar. So, inovasi ini antaranya adalah terusan bawah tanah dan sistem pengairan berlapis. Selain itu juga dia memperkenalkan teknologi saliran untuk kawal banjir dan kemarau. So, seterusnya sumbangan dia adalah raja ni sebagai wakil dewa. So, diorang ada struktur sosial yang tersusun dan berhierarki, yang mana raja ni bertanggungjawab sebagai penguasa yang membentuk keadilan dan keselamatan rakyat lah. So, antara dia punya lapisan dia, raja dan keluarga dia raja, pendeta dan bangsawan, pedagang dan artisan, petani dan buruh, dan last sekali hamba. Hamba tu diambil daripada tawanan perang. So, yang seterusnya adalah Kod Hammurabi yang diperkenalkan, di mana dia ada 282 undang-undang dan dia menerapkan prinsip keadilan dalam masyarakat. Seterusnya, antara sumbangan dia adalah daripada segi teknologi pembinaan, iaitu pembinaan zigurat, iaitu kuil bertingkat yang melambangkan hubungan antara manusia dan Tuhan, serta dia juga menjadi pusat aktiviti sosial rakyat. Seterusnya, kalau daripada segi bidang pelajaran, iaitu matematik, dia memperkenalkan asas 60, iaitu 60 minit dan sudut 320 darjah yang digunakan dalam pengukuran tanah, binaan dan sistem perdagangan. Seterusnya, diorang juga memperkenalkan kalender, iaitu kalender lunar 12 bulan. Untuk apa? Untuk memerhati bintang, planet dan bulan. Dan dalam masa yang sama, untuk menentukan musim menanam gandum dan hasil pertanian yang lain. Seterusnya, daripada segi perubatan, diorang juga ada menggabungkan ilmu herba, ritual, dan diorang boleh diagnosis penyakit tu. Antara rekod yang ada dalam manuskrip seperti rawatan luka, demam dan pembedahan asas. Seterusnya, saya akan cakap pula mengenai analisis perbandingan antara tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia. First, daripada segi konsep etika, Mesir Purba ni dia berdasarkan keharmonian, keadilan dan kebenaran yang digambarkan melalui konsep ma'at. Ma'at tu apa? Iaitu konsep Tuhan ni membawa kebenaran dan keseimbangan untuk rakyat. Seterusnya, daripada segi Mesopotamia pula, dia berdasarkan ketaatan kepada dewa dan undang-undang raja. Contoh yang diorang buat, Kod Hammurabi. Seterusnya, daripada segi aspek kepercayaan, iaitu first, Mesir Purba ni dia menganggap dewa seorang yang penyayang dan pelindung manusia. Jadi manusia ni perlu buat baik kalau nak bahagia dalam kehidupan selepas mati. Berbeza pula dengan Mesopotamia, dewa ni dianggap ada sifat manusia, iaitu boleh marah, cemburu dan muka. Jadi manusia ni buat baik bukan sebab bersungguh pun nak baik, tapi sebab dia cuma takut dengan hukuman dewa tu. Sebab apa? Dia takut dewa tu akan membawa bala seperti bencana banjir, gempa bumi dan kemarau. Seterusnya, kalau kita tengok daripada segi aspek nilai hidup dan pandangan selepas mati, kalau Mesir Purba ni dia tekankan keseimbangan antara manusia, alam dan dewa. So, kepercayaan lepas mati lah yang mendorong diorang untuk membina piramid. Ada inovasi pengawetan mumia dan makam yang sempurna, sebab diorang tekankan juga keseimbangan selepas mati. Daripada Mesopotamia pula, dia menekankan pengurusan dan peraturan duniawi, iaitu dalam kehidupan seharian. So, bagi mereka ni dia tak ada istilah dosa dan pahala. Sebab apa? Sebab dia anggap kehidupan selepas mati semua orang ni sama je, iaitu suram dan derita, walaupun orang tu buat baik dekat dunia. Jadi, untuk kerajaan dia kawal rakyat, dia cipta tulisan kuniform dan undang-undang bertulis supaya rakyat ni kekal tertib.
So last sekali, matlamat etika untuk Mesir Purba ni, dia nak capai keharmonian dan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat sebab dia pentingkan dua-dua. Berbeza dengan Mesopotamia yang lebih mementingkan untuk mengekalkan ketenteraman dan keadilan dalam kehidupan di dunia supaya rakyat ni tetap patuh terhadap peraturan diorang dan negara dalam keadaan yang terkawal. So itu sahaja daripada part saya. Sekian, terima kasih.